pada langkah sebelum ini, isi kedua iaitu mendapat kepercayaan daripada orang ramai telah digunakan oleh Cikgu Hasni dalam teknik membina perenggan sebelum ini. Jadi, pada langkah ketiga ini, kamu akan membuat aktiviti melengkapkan perenggan seterusnya iaitu dipandang mulia oleh segenap lapisan masyarakat sebagaimana yang terdapat pada halaman 77 ke dalam jadual yang telah disediakan oleh cikgu. Memandangkan ayat topik iaitu sikap amanah akan menyebabkan kita dipandang mulia oleh segenap lapisan masyarakat, dan ayat penegasan iaitu tegasnya jika kita mengamalkan sikap amanah, segenap lapisan masyarakat akan memandang tinggi dan mulia kepada kita telah diberikan. Jadi di sini kamu perlu lengkapkan dua lagi ayat iaitu ayat huraian dan ayat contoh seperti jadual yang telah cikgu sediakan ini. Tahniah murid-murid, nampaknya kamu telah berjaya melengkapkan ayat huraian dan ayat contoh dalam perenggan tersebut. Boleh cikgu minta seorang wakil murid untuk bacakan? Hal ini dikatakan demikian kerana bersama ahli masyarakat juga adalah sebahagian daripada keperluan hidup kita. Sebagai contoh, pemimpin masjid yang bersifat amanah boleh menguruskan karya masjidnya dan wang derma masjid dengan adilnya. Jelas di sini bahawa ayat huraian yang kamu bina sebentar tadi adalah menerangkan tentang isu iaitu huraian mengenai sebab dan mengapa kita dipandang mulia. Bagi ayat contoh pula adalah bertujuan untuk menguatkan lagi hujah huraian anda di perenggan tadi. Baiklah, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu dalam membina perenggan ini, di sini pada akhir pembelajaran ini kamu dikendaki memilih satu lagi isi yang berlainan dan membina perenggan isi lengkap yang mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan menggunakan bahasa yang gramatis.